Allah Ta'ala izin untuk ujian, untuk uji kita, untuk uji orang Islam. So Jalan cerita So kan? punca tu kau tinggalkan kerja tu? Tinggal. Tu mula-mula belum tinggal lagi. Still kerja lagi. Semua time tu aku dah start dakwah pasal COVID lah, pasal vaksin. Sebelum vaksin buat tu aku dah dakwah lah pasal vaksin ni. Sebab memang tak logik tu. Ada banyak penyakit yang dah lama kan, tak ada solution. Tiba-tiba penyakit tak daripada mana datang, tiba-tiba dah ada. Okay, dalam masa setahun, dalam masa 18 bulan vaksin akan siap. Memang benda pelik ni lah. baru pelik kan, Pelik nampak sangat lah. Jadi bila Allah Ta'ala zahirkan video tu pula, memang related dengan kita nampak gambaran tu tengah berlaku. Memang nampak kita dekat video tu. Padahal video tu dah lama dah. Faham? Tapi kita tengok, memang nampak start tu dah dia related lah. Tapi time tu kerja lagi. Last sekali Allah Ta'ala zahirkan pasal benda ni memang berat lah, Habib. Benda isu ni memang sensitif gila lah. Sebab benda ni negara satu dunia amal. Mungkin ada certain negara je yang tak amal. Okay. Tapi memang majoriti amal. Buat negara yang di bawah Commonwealth amal benda ni. Apa benda?